Iklim dunia sedang menuju fasa sejuk berdekat-dekat. Pernah dengar tak? Fenomena yang ramai panggil sebagai El minimum ini merujuk kepada tempoh apabila aktiviti matahari menurun secara luar biasa, sama seperti kejadian-kejadian minimum solar dalam sejarah seperti maunda minimum ratusan tahun dulu. Waktu itu, dunia mengalami penyejukan berdekat mendadak. Musim sejuk luar biasa panjang, hasil tanaman merosot, banjir besar kerap berlaku, ribut dan taufan muncul di luar kebiasaan dan banyak tamadun terjejas dengan kebeluran serta penyakit. Kini, para pengkaji bimbang kitaran serupa sedang menghampiri kita. Penurunan aktiviti solar yang memicu perubahan angin global, hujan ekstrim, kepala air, tanah runtuh dan bencana yang boleh berlarutan berpuluh tahun. Jadi usaha mitigasi risiko mesti dipertingkat. Infrastruktur perlu bersedia dan kita sendiri kena kembali kepada panduan perlindungan keselamatan yang Allah dan Rasul ajar. Semua doa, amalan dan panduan tu saya himpunkan dalam e-book Sud Perisai Keselamatan Muslim. Ada versi percuma dan versi penuh. Hanya RM5 saja. Moga kita sentiasa sabar, reda dan syukur menghadapi apapun ujiannya. Klik link di bio untuk dapatkan e-book saya.